Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okey kan, so sekarang ni kita berada di musim hujan, musim banjir. So aku nak bagi tahu dekat korang, kepada adik-adik di luar sana, janganlah main hujan, janganlah main air banjir, bahaya. So bukan itu topik kita pada kali ini. Cek seram pada kali ini mengenai tentang nenek pakande. Ada seorang budak perempuan ni, nama dia Mira. So dia jalan seorang-seorang untuk pergi ke rumah Cikgu Siti, iaitu cikgu dia. Kalau korang nak tahu apa yang dah jadi dekat rumah Cikgu Siti tu, korang kenalah layan video ni sampai habis. Memang seram gila. So kan, sebelum kita start, aku nak cabar korang like video ni guna jari tunjuk belah kanan. Belah kanan, bukan belah kiri. Dan aku ada nak tanya soalan dekat korang. 50 tambah 40 jadi berapa? So korang boleh komen dekat bawah, okey? Jawapan yang betul, aku nak bagi hadiah dekat korang. Hadiah apa? Hadiah Robux, hadiah skin Mobile Legend. Korang minta aja apa-apa, aku akan tunaikan. Kalau jawapan korang betul lah. Kalau salah, tiada hadiah untuk korang. So, tanpa membazirkan masa, mari kita baca chat seram pada kali ini. Let's go! Okey gang, so mari kita baca sama-sama. Mira. Ya Rina, tadi aku nampak kau. Kau lalu depan rumah aku sorang-sorang. Kau nak pergi mana tu? Oh, iya ke? Aku nak pergi rumah cikgu aku. Okey, sekarang ni Rina pula, Mira tengah jalan sorang-sorang pada waktu malam. Buat apa pergi rumah cikgu malam-malam? Kan? Dah lah jalan sorang-sorang, tak takut ke? Kau pergi rumah cikgu siapa? Cikgu kelas aku. Cikgu Siti. Bukan ke tu cikgu baru? Ya. Dia jadi cikgu kelas aku. Habis tu, kau nak buat apa pergi rumah dia malam-malam? Kan? Pelik Dia cakap nak buat kelas tambahan. Kelas tambahan? Bukan aku seorang je pergi. Semua satu kelas aku ada. Peliknya. Biasa, kalau ada kelas tambahan, buat dekat sekolah. Kan? Kalau ada kelas tambahan, seperti biasa ni, kita buat dekat sekolah. Ni first time aku dengar kelas tambahan buat dekat rumah cikgu. Pelik kan? Kalau akulah dulu, kelas tambahan buat dekat sekolah, mana ada buat dekat rumah cikgu. Sebenarnya, cikgu suruh datang pukul 7. Aku tertidur tadi sebab tu aku lambat. Oh, si Mira ni dia tertidur. Biarlah lambat daripada tak pergi terus. Hati-hatilah Mira. Kenapa Rina? Kaulah jalan sorang-sorang tengah malam. Sekarang ni kan tengah viral pasal benda tu. Viral apa? Kau tak tahu ke? Tahu apa pula ni? Yang pasal ramai bayi dan budak-budak hilang. Oh, aku tak tahu. Macam mana kau boleh tak tahu? Benda tu dah viral kot. Orang-orang kata yang culik tu bukan manusia. Habis tu, siapa? Seorang nenek yang ada ilmu hitam. Nenek yang ada ilmu hitam? Aku tak percayalah. Kau saja nak takutkan aku kan? Si Mira ni, dia ingat Rina ni nak takutkan dia. Astaghfirullahalazim, kau tak percaya ke? Aku tak tipulah. Nama nenek tu, Nenek Pakande. Pakande tu maksudnya pemakan budak-budak. Dia ada ilmu hitam. Dia kena makan budak-budak dan bayi supaya ilmu hitam dia jadi kuat. Patutlah dia kena makan budak-budak. Ya ke? Ada gambar CCTV. Seorang nenek tengah berdiri di depan pintu rumah. Okey tu, nenek berdiri dekat depan pintu rumah tu. Kau nampak kan tu?
Dan gambar CCTV ni diambil dari pemilik rumah yang di mana anaknya hilang secara misteri. Weh, seramnya. Ya, sebab itulah aku suruh kau hati-hati. Kalau boleh, time kau nak balik nanti, kau suruhlah orang tua ambil kau. Scary-nya. Oh, okey. Sekarang ni aku dah sampai depan rumah Cikgu Siti. Okey, tu. Si Mira dah sampai depan rumah Cikgu Siti. Asal sunyi je. Kau cakap semua orang dalam kelas kau ada sekali. Kan macam sunyi je. Tu selipar pun ada berapa je tu. Aku pun tak tahu. Takkanlah diorang semua dah balik. Kau sampai lewat sangat. Aku rasa macam ada dengar suara budak dekat dalam. Kejap aku nak masuk. Pintu rumah tak kunci. Kau serius ke nak masuk macam tu je? Si Mira ni dia nak masuk macam tu je. Ya. Aku dah bagi salam, tapi tak ada orang jawab. Tapi aku pelik lah. Asal sunyi je rumah Cikgu Siti ni. Aku rasa semua orang dah balik kot. Masalahnya Cikgu Siti pun tak ada ni. Rina, apa benda ni? Apa tu? Apa tu? Apa benda tu? Jangan-jangan tu pintu bilik bawah tanah. Rumah Cikgu Siti ada bilik bawah tanah? Rumah korang ada tak pintu bilik bawah tanah? Rumah aku tak ada. Mungkin diorang semua ada kat bawah bilik ni. Asal kau fikir macam tu? Sebab pintu ni memang dah terbuka. Oh, si Mira ni dia masuk dalam rumah Cikgu Siti tu, dia dah nampak pintu tu dah terbuka. Manalah tahu diorang tengah belajar kat bilik bawah tanah ni. Okey, cuba kau panggil dari situ. Aku nak masuk teruslah. Kau tak takut ke? Macam mana kalau tak ada siapa-siapa pun kat bawah tu? Kan? Masaklah kau tak ada siapa-siapa. Aku tak takut. Kejap Sempitlah bilik ni. Hati-hatilah Mira. Kalau korang masuk tak dalam bilik bawah tanah tu? Si Mira ni berani Kalau Cikgu Siti nampak, nanti dia ingat kau nak buat benda bukan-bukan. Rina, asal kat bawah ni macam pelik je. Tu, Mira hantar gambar. So sekarang ni Mira dah ada dekat bawah bilik bawah tanah. Mira, aku rasa diorang tak belajar kat situ lah. Tempat tu kotor dan berantakan. Bilik tu macam bilik store je. Kan bersepah tu barang-barang dekat dalam bilik tu. Ya, aku pun rasa macam bilik store. Bilik store yang dah lama tak guna. Dah lah tu, naik atas balik. Nanti kantor dengan Cikgu Siti. Tak sopan juga kau masuk rumah tanpa izin dia. Rina, ada yang tak kena. Kenapa Mira? Aku nampak dekat atas meja tu ada kepala manusia. Weh, kepala orang, kepala manusia. Kenapa ada atas meja tu? Astaghfirullahalazim. Betul ke kepala manusia? Aku rasa betul. Sebab mula-mula aku masuk dalam ni, bau busuk gila. Aduh, siapa sebenarnya Cikgu Siti ni? Meremang weh. Rina, kawan-kawan aku meremang weh. Kawan-kawan Mira.
Aku nampak ada Isha. Diorang buat apa kat situ? Gila ni, memang dia gila ni. Diorang tak sedar. Aku dah kejutkan diorang. Tapi diorang tak sedarkan diri. Mira, cepat keluar dari situ. Aku rasa Cikgu Siti tak betul. Ya, aku nak keluar ni. Kejap. Cikgu Siti. Alamak. Aduh, kantoi pula. Asal Cikgu Siti pakai baju kebaya malam-malam? Lah weh. Cikgu Siti pakai baju kebaya? Aku tak tahu. Cikgu Siti tak marah aku. Dia cuma tanya, kenapa aku ada kat sini? Habis tu kau jawab apa? Weh, masak weh, dah kantoi. Aku jawab, aku tengah cari kawan-kawan. Kau buat pura-pura tak tahu je. Pura-pura kau tak nampak apa-apa kat dalam tu. Ya. Dia suruh aku tunggu dekat ruang tamu. Hah? Buat apa tunggu? Baliklah cepat. Si Rina ni dipaksa Mira suruh balik weh. Tak boleh. Dia kunci pintu rumah. Apa? Alamak, Cikgu Siti kunci pintu rumah weh. Aduh, macam mana ni? Dia suruh aku tunggu kat sini. Lepas tu dia kunci pintu rumah. Lepas tu dia pergi dekat belakang. Tak kira. Kau kena keluar dari rumah tu. Cari jalan lain, Mira. Weh, masak weh. Mira ni dalam bahaya ni weh. Ya, aku nak try keluar ikut tingkap bilik. Rina. Pelik lah. Apa tu? Ada rambut dekat sikat tu. Rambut putih dekat sikat? Rambut putih dekat sikat? Kau tahu sendiri kan? Rambut Cikgu Siti mana ada uban? Jangan-jangan Cikgu Siti? Mungkin dia nenek Pakande. Dari bukti yang kita jumpa tadi, ada budak-budak dan kawan-kawan kau dekat dalam bilik bawah tanah. Lepas tu, ada kepala manusia dekat atas meja. Aku rasa bukan mungkin, tapi aku rasa Cikgu Siti memang 100% nenek Pakande. Okey, si Rina ni dia syak. Cikgu Siti adalah nenek Pakande. Aduh, macam mana ni? Aku takut. Aku tak jumpa tingkap atau pintu lain selain pintu depan. Aku nak bagi tahu dekat ayah dan mama aku suruh pergi tolong kau. Cepat Rina. Dia datang. Siapa datang? Cikgu Siti. Rupa-rupanya dia memang nenek Pakande. Weh, Cikgu Siti dah berubah jadi nenek Pakande. Astaghfirullahalazim. Lari cepat Mira. Jangan sampai kena tangkap. Mira. Balas Mira. Setelah itu, ayah Rina memanggil semua orang kampung dan menyerang rumah nenek Pakande. Nasib baik orang kampung berhasil kalahkan nenek Pakande sebelum dia mencuba lari dari rumah. Semua budak yang diculik selamat kecuali Mira. Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya Cikgu Siti iaitu Cikgu Mira sendiri adalah nenek Pakande, iaitu nenek pemakan budak-budak. Weh, aku dah meremang ni weh. Korang dekat rumah tu dah meremang ke belum? Seram betul cerita ni kan? So kan, terima kasih kerana menonton. Dan akhirnya Mira tak dapat diselamatkan. So kita jumpa di next content. Assalamualaikum.